Ramadan dan Raya sudah dekat. Lebih baik kita agihkan terus baju Melayu, baju kurung, jubah seawal mungkin. Waktu Hari Raya, semua orang nak nampak cantik. Terutamanya dengan memakai baju Melayu, baju kurung, pakai jubah, kurta ke. Jadi sebagai pemimpin, YB Syed Saddiq ni, dia sangat sedar keperluan pengundi-pengundinya di Muar, khususnya bagi mereka golongan B40. Ini menunjukkan tinggi empati dalam dirinya. Walaupun apa kekangan, sebagai pemimpin dia mencari dana, mencari modal untuk membantu rakyat yang susah di kawasannya. Jadi tindakan ini menunjukkan beliau memahami realiti hidup rakyatnya. Jadi kalau beliau boleh faham realiti hidup rakyatnya, dah tentu jugalah beliau sangat memahami apa kehendak peminat-peminat bas. Dan nampaknya apa yang dia buat dengan mengagihkan awal-awal keperluan baju Melayu, baju kurung untuk menyambut raya ni, seperti dia nampak kalau nak raya ni apa keperluan utamanya? Dah tentulah baju raya. Kalau tak pakai benda ini, tak raya lah namanya. Dengan memberikan awal-awal baju Melayu, baju kurung, jubah itu, dia amat menyentuh aspek psikologi kita, khususnya pengundi-pengundi di Muar, yang orang panggil psikologi yang mendalam, dignity dan juga belongingnya. Jadi pada zaman ini kita perlukan pemimpin-pemimpin yang macam ini, yang ada aspek psikologi yang mendalam. Dan apa yang dibuat oleh YB Syed Saddiq ni juga merupakan satu sentuhan membina personal connection yang lebih kuat dengan pengundi-pengundinya, dikotakan apa yang dikata. Jadi sebab itu kita pun tak ada risau. Tambah pula dia ngata the time will come. Dah tentu jugalah dia akan mengotakan kata-katanya itu untuk bersama dengan Bella Astilah. Banyaklah ya pelakuan, tindakan dan usaha yang dilakukan oleh YB Syed Saddiq ini menggambarkan dia dekat dengan rakyat. Pemimpin muda, orang muda khususnya juga kepada golongan Z ni. Atau mana taknya, cuba tengok gaya dia berpakaian. Pesen dia pun lain macam. Apa pesen seluarnya ya? Dia yang tahu.